Kalau seseorang dah ada simptom dan datang berjumpa dengan Dr. Umar kan, apa ujian yang doktor akan buat untuk diagnose kanser kolorektal? So kalau patient dah datang dengan simptom, yang gold standard serata dunia is to do colonoscopy, maksudnya memasukkan satu kamera mengikut lebang dubur, periksa sepanjang usus besar untuk tengok kenapa punca pendarahan ada, sama ada dia benda yang berbahaya, nauzubillah, kanser, ataupun benda yang tak bahaya seperti buasir macam tu. Sakit tak? Masa prosedur tu, insyaAllah patient akan tidur. Dia tak akan ingat apa-apa. Kita akan bagi ubat untuk tidur dan prosedurnya painless, tapi berbaloi. Dan ada berapa hari diperlukan, berapa lama diperlukan, boleh tak buat sebagai daycare? Okey, prosedur ni memang selalunya dibuat sebagai daycare, tetapi diperlukan satu hari sebelumnya untuk panggil bowel prep, di mana kita akan bagi ubat untuk flush semua najis keluar supaya bila masuk kamera boleh nampak dengan jelas ususnya. So hari berikutnya bila dimasukkan ke hospital, kita akan ambil darah, pasangkan jarum yang kecil dan bagi ubat untuk tidur sementara kita buat prosedur. Prosedur itself mungkin lebih kurang 10 ke 15 minit. Kalau kita jumpa polip, kita boleh biopsi. Kalau polip yang besar, biasanya kita akan buangkan terus, because polip tu sendiri precursor. Asal kanser biasa akan start dengan polip, lambat laun dia akan tukar jadi kanser. Siri jom dengan tips ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Tebrau.